Assalamualaikum. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Allah berkuasa. Makhluk langsung tak berkuasa. Meh makan ikan meh. Kita bagi makan ikan talapia petang ni. Alhamdulillah, syukur nikmat. Syukur nikmat. Ikan kita sihat-sihat. Meh makan cik talapia, cik patin, cik lampam, cik jelawat, cik tongsan. Meh makan. Jangan berebut. Makan sama-sama Alright. Ni kolam kita Alhamdulillah. Syukur nikmat. Okay. Sekarang waktu petang lah kita bagi makan ikan kita. Kita menggunakan pellet pellet TP. Okay, ni. Alhamdulillah, syukur. Kita kat sini konsep tak ada grading tak ada sangkar, kita belum buat sangkar lagi. So kita bela bebas. Okay. So ikan-ikan kita ni dah nampak lah pembesaran dia semakin meningkat. Okay, apabila kita menggunakan makanan TP. Ni. Tu kalau korang tengok besar tu ikan patin. Okay. Syukur alhamdulillah ikan kita. Nampak? Loncat-loncat. Makan sama-sama. Itu tandanya ikan kita aktif. Kalau korang nak tahu ikan macam mana kita nak tahu ikan tu aktif, bila dia makan ni dia ada berdaya saing. Dia berebut-berebut macam tu kan. Dia aktif lah. Tapi selalunya kalau ikan yang lompat-lompat macam tu sebenarnya dekat bawah ni ada ikan yang besar. Okay. Alright. Okey korang, kita biar dulu makanan habis, lepas tu baru kita lempar lagi. Lempar kan. Okey korang, itu saja perkongsian Cik Sangga buat korang.